Assalamualaikum and good morning. Sekarang kita dekat Kerasut di Gorime. Pagi ni kita akan pergi breakfast. Inilah view dekat Kerasut. Kita berada di tingkat bawah. Jadi kita akan breakfast dekat tingkat 3. Dia ada 2 tingkat, tingkat 1 dan tingkat 2. So kita 3 tu dekat top lah. So ni tingkat 1 dia, view Gorime. View pagi-pagi ni hujan, so kita tak dapat nak buat hot air balloon. So just dapat tengok view je lah, view Gorime. Okay, kita pergi breakfast sekarang. Okay, kita dah sampai dekat rooftop tempat kita nak breakfast. Atas ni lawa juga kan. Ni view Gorime depan ni. So memang cantik lah Gorime ni, sebab pemandangan dia lain dari yang lain lah. Tak dapat di tempat lain. Pagi ni sejuk. So temperature sekarang dalam 4 degree. So semua tengah tunggu nak masuk bilik tempat makan, dewan makan dia dekat rooftop. Bismillah. Apa Aceh? Apa dia? Aceh lapar ke? Aceh lapar? Abid lapar ke? Apa? Kisha, tunggu apa? Tunggu omelet. Ni? Tak. Tak. Jadi dah habis lah. Nak tengok. Nak apa? Nak lagi? Nanti nak roti. Nak sikit. Sedap kan je? Nak? Sedap. Sedap. Tak tahan. Sedap lagi. Sedap. Jangan pegang macam tu. Jangan makan. Ambilkan satu situ je. Pas. Dia belum pula dengan kakak dia minum air. Ui, banyaknya kakak minum. Kecil ni. Tapi minum air apa? Panas. Sebelum kita jalan-jalan, jom kenal sikit dengan Cappadocia.
Tempat ni sebenarnya terbentuk berjuta-juta tahun dahulu hasil letupan gunung berapi. Lama kelamaan angin, hujan semua menghakis batu-batu ni hingga terbentuklah formasi yang dikenali sebagai fairy chimney. Dulu kawasan ni juga adalah tempat perlindungan penganut Kristian. Mereka ukir rumah, gereja, malah bandar bawah tanah terus dalam batu untuk berlindung. Sebab keunikan sejarah ini juga dan pemandangan yang cantik, Kappadocia ini sekarang menjadi salah satu destinasi paling popular di Turki. Setiap pagi, ramai pelancong akan datang untuk melihat belon udara panas menghiasi langit. Abang beri kejap. Okey, inilah first valley yang kita jumpa bila sampai dekat Kappadocia ni. Sebelum kita sampai dekat Gorome tu, kita jumpa valley ni. So, kita singgah berhenti kejap. Sebab saya tengok ramai sangat orang kat sini. Tengok tu. Berapa ramai. Sekejap lagi saya pusing lagi sikit. Tengok. Berapa ramai orang. Tengok ni. So, berebut sikit lah nak ambil gambar. Tapi jangan risau, banyak je space kalau kita nak ambil gambar dekat sini. Sebab semua spot dia cantik nampak. Sangat cantik kan. Masya Allah. So, enjoy the view guys. Haha. Sekarang kami berada di Pigeon Valley, salah satu lokasi yang terkenal di Kappadocia. Nama Pigeon Valley ni diambil disebabkan kawasan ni dipenuhi dengan rumah-rumah yang kecil dan diukir pada tebing batu untuk burung merpati. Cantik ya. Kunci lama. Satu 150, 5 600. Yang satu, nak satu yang ni. Sabarlah. Ni cantik. Semalam 30 Ni cantik ah. Kan? Cantik kan? Lawa Ni cantik ah. Dekat ni nanti ada kan yang? Ada kot. Dia jepit. Ni tengok ni dia cakap apa, ada apa? Ada apa? Ada jepit. Ada. Halo comelnya. Ada kucing. Jap. Itu.
gambar ke apa? Oh, masuk bawah ni ya. Dahsyatnya. Kita ke sana, ke castle tu dulu. Lebih ke castle. Lalu sini ke? Tak kan? Sana. Tak, ke sana. Let's go. Cantik lah. Cantik lah. Di belakang sana kan? Masya Allah, cantiknya. Yang masih tolong. Tak payah. Strong lady. Oh. Hati-hati ya. Macam boleh lalu lah tadi yang jalan cakap tu. Tak payah kita jalan kaki. Jauhnya. Udah okey kak? Nampak view. Masya Allah yang. Mantap lah. Okey, apa yang betul ni? Real. Uish. Tak balance dia. Subhanallah. Atas tu. Masya Allah. Aku ada jakung. Paman jagung. Tu. Bau sedap. Ui, jagung kukus. Ada aiskrim. Okey, kita baru sampai Uchisa Castle. Uchisa Castle ni antara tempat paling popular di Rusia. Kerana ni sebenarnya terbentuk daripada batu gunung berapi yang dipahat sejak beratus-ratus tahun dahulu dan pernah digunakan sebagai kubu pertahanan serta tempat tinggal. Masya Allah, cantik betul view dekat Uchisa Castle ni. Nak masuk Uchisa Castle ni, tiket dia sekitar 400 Turkish lira seorang dan kadang-kadang cuma memang rasa nak naik atas, tapi kami terpaksa sikit sebab lepas ni kami dah plan nak pergi underground city. Dari atas sini memang boleh nampak pemandangan yang sangat luas. Budak berdua ni tengah sejuk-sejuk nak makan aiskrim dulu. Pacita. Ayah dapat apa? Susah. Nampak yang comel je tadi ya. Pak yang Okey. Pak yang geram-geram dia tunjuk sikit. When travel with kids like this. Okay. Come. Tambah lagi dengan baju comot, seluar comot dia. So hari kedua ni kita baru cover 3 tempat. So ni tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga ni adalah apa nama tempat ni? Kemali. Kemali ni dia macam underground city lah. Tempat tinggal orang di Kapusedia dulu. Dia tinggal bawah tanah. So kita tengok underground city di sana. So jumpa di sana. Lagi 4 minit dah sampai. Oh, nampak tu ada ais. Gunung ais kat sana tu. Ada ais. Open.
Perusia ada dua underground city yang terkenal. Satu Kemali dan satu Derinkuyu. Ia digunakan sebagai tempat perlindungan penduduk ketika berlaku peperangan dan serangan musuh. Di dalamnya dapat lengkap dengan ruang tempat tinggal, dapur, gudang makanan, gereja. Malah ada sistem pengudaraan yang membolehkan ribuan orang berlindung untuk tempoh yang lama. Ramai yang pilih Derinkuyu sebab lebih dalam sehingga 18 tingkat ke bawah tanah. Tapi kami pilih Kemali Underground City. Sekarang kami tengah beli tiket. Harga tiket untuk masuk ke Kemali Underground City ialah €13. Kalau convert dalam RM60 seorang. Kanak-kanak masuk percuma. So ni entrance dia lah. Kena tunduk-tunduk lah. Kecil je. Masya Allah. Oh my god. So scary. What tour guide in English? I can guide you, show you, make things clear in English. You are all together. With family. I can guide you. Guiding fee is extra €45 for all the family. Oh, thank you. If you won't get all nobody. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil. Hati lah. Sebab tak biar 18 tingkat lah. Dah gini pun. Dah macam gini. Masya Allah. Yang hati-hati yang. Okey ya. You punya kamera tu hati-hati. Oh, bukan ayah hati-hati kamera. Tak apa. Kamera tu kan salah. Weh, menggelongsok macam ni Oh ni yang octopus living. Masuk yang. octopus. lah. Oh tu rumah. Octopus. Tengok Syah kan hilang kan. Syah, jangan jauh-jauh. Wih, ya, bawah ni boleh turun lagi. Ini masuk tempat tinggal ni. Ada bilik-bilik kecil. Awak. Tengok. Ada lagi ya? Ya. Ini sesat tak keluar kan? Ni. Datang ni. Ya, Nak tengok badan air ngam-ngam jalan ni. Masya Allah. Hati-hati lah. Ada bilik lah lagi satu. Bukan bilik. Jalan jatuh. Masya Allah. Tengok bilik dia. Seriously. Hai. Hai. Ada jalan. Oh, belum ni bilik dia. Ini tempat dia simpan sayur-sayur. Banyak tempat simpan sayur ni kalau mainan jadi orang hilang cari. Ini kan nyewa ban lagi kan. Sini. Entah-entah. Pasal mana dia tak? Pasal nak buat jalan balik ni nanti. Sini. Awak ingat tak jalan ni yang? Dah tu tak tanda tak? Kacang dia. Nanti minta dengan Allah. Allah akan minta. Kenapa dalam gua ni masih sejuk? Jalan wait. Tengok ni. Dia lama sangat tunduk ni penat. Oh. Tiba-tiba kita kat sini. Tak mana? Bilik kopi ada sini. Ni tempat apa sebenarnya? Naik tangga. Ni kalau Umi nak lenyek-lenyek cili senang. Mana jalan dia? Masya Allah ni. Aku penat dah kena tunduk. Dia minta €45 tadi. Mana? Tak ada tempat ni. Cuba jalan lagi Syah. Sampai hujung ada apa? Jalan sampai hujung. Sini dulu, babe. Ada room ni. So, kat sini ada bilik dia. Oh, bilik apa ni? 360. Oh my god. Weh, atas ada weh. Oh, macam nak banyak tu tak boleh lah. Macam mana nak balik? Jom Tak boleh panjat banyak. atas sini. Tak boleh. Macam rasa tempat dia mandi dulu. Mana showernya? Jamban dia. Sampai banyak. Jadi tempat tidur dia. Sudah habis dah mati jalan mati. Jalan mati. Jalan terus. Baik. Jalan terus. Jalan ke atas. Habis jalan dulu weh. Habis sudah jalan. Habis tu boleh jalan dengan Kisha. Jadi pun nak menunduk. Ni ada jalan lah. Gigi jalan. Oh, bukan. Ini jalan tadi. Ni dapur dia. Ini jalan tadi dekat bawah tu. Jalan mati lah. Jalan mati. Yang Allah. selesai. Ni. Sini. Oh, turun bawah ni ya. Jangan pergi 18 tingkat yang.
Patut balik. Turun bawah ya. Itu bukan turun ke? Bukan tu tembus bawah sana nampak kau. Oh ya ke? Ha. Masuk Syed dah. Turun Bukan bawah. turun deh. Aduh, tunggu balik. Misal ni. Betul dia ditunggu je depan tu tadi. Awak try masuk kalau ni. Takut. Tak nak. Oh, pisah. Kita kena bersama. Takutnya jalan. Kat situ balik ke? That's the same way. Wait! Sini! Mana dia jalan? Mana jalan satu ni? Boleh ambil gambar. Oh, benda ah. Tunggu kan. Oh, bukan orang Turki tinggi ke? Kan tak ada buat. Ini rendah Itu sangat. memang tak boleh. Ni gua kan. Nanti kita Tempat dia tinggal kan. Mana living room dia? tangan berkubu. Tangan buku. Sejuk ada dalam ni. 1, 2, 3. Jom ikut jalan tu. Tadi kita jalan datang dari mana? Oh, sini. Sini. Kita nak balik dah. Pergi belah sana pula. Besar lagi yang tempat ni dia cakap. Ni berapa belas tingkat ni? Kau ada diri tegak. Telan kau. Aduh, mak pasal jatuh kat muka kasih. Aduh ayam ni. Dia penat menunduk Ini jangan lagi sangat. Teman dia ni. Ya. Kita orang sini tadi yang. Oh kita dari sana. So ni kita jalan ke sini. Oh ikut anak panah ni ha. Turun ke bawah, biru Ni keluar. yang kiri cut. Oh ni ada meja. Oh, dia meja makan. Ni GC Church. Ni sini ada jalan. Okay, I'm coming. Ni tempat storage je. Storage. Ni kita kena turun ke bawah kan buat storage. Jadi ini lagi jadi kena menuntut ni. Sekejap ah. Tengok sana tengok. Serius lah. Dah okey tak? Kepala kita. Ni lesung batu dia. Kau tempat jamban dia yang. Agaknya lah. Timbul-timbul saya. Sini ya. Aku nampak anak panah kah? Oh ni dua lubang ni dia dah tutup dah. Takut kita tergolek. Mana Kisha? Sini. Pusing balik eh? Kena turun balik. Ya, kita saja. So, kita nak dalam ni. Lima street. Kita dah kena tunggu. Tak punya. Ya. Sini. Dia selalu sini. Straight dia sampai jumpa penunjuk. Jangan. Ya. Kita tunggu ni. Kami pergi tadi. Wow. Dua orang ah. Ni tempat winery. Seriously, ya Allah. Jadi kita baru sampai. Mana belok? Sini, belok sini. Wih, kaki dah nak kan? Sumpah. Sini winery. W-I-N-E-R-Y. Ya, expo dah betul. Nasib baik dia dah kecil kau ni. Stondo. Sini jadi masuk je suruh bawah. Sini ada stondo. Allah. Kat atas 5 minit makan dah. So jangan naik ke bawah. Okay. Ada jalan shortcut ke? Time tu sampai 18 tingkat Saya dah. terkentut Sedawa lah. Tak ada turun sampai 18 tingkat
Tu sebab I beli rumah bangun tu. Masya Allah. Ya Allah. Dia merangkap ni. Dia patut balik dah dulu. Jom. Masa tak payah kot sama apa. Jom lah. Dah boleh keluar, dah boleh keluar. Ha? Ikut penunjuk. Ikut betul. Keluar nanti kalau ikut penunjuk. Ni kalau 1 jam, nanti dia 4 jam tau. I jalan itik tadi tau. Slow-slow, jangan laju sangat. Ya, laju sangat. Ingatkan dia ni. Dia buat tekuk-tekuk tu. Sini Wes. Suruh. Suruh awak dokong. Kasih pun Kau tau. esok tak ada tenaga nak main. Ais. Skip. Saya nak kena guna kaki ke? Boleh tak buat macam ni? Tak boleh. Duduk. Allah. Boleh? Penunjuk. Lajunya Daddy hang. Jangan laju-laju. I nak rakam you. Dia nak keren, tahu tak? I nak rakam you. Tak ada penunjuk. I tak boleh nak kejar lah. Explore sampai. Sabar. Tergolek. Jangan rambut. Apa? Kelas ah? Baik. Okay, go first. Okay. I'll be the back. Boleh dia turun naik atas. Jaga belakang. Tak apalah pun ni 150. Tak boleh sampai. Serius lah macam Ini ni. tunnel. Ui, amazing. Kita kat tunnel dia. Tunnel. Oh, ni tunnel dah. Ni 15 tingkat kita nak turun ni. Perlu ke tiap? Serius. Tak boleh di kita laki jantan. Mana angkat ni jantan? Jantan tu angkat. Kalau takkan kita tunduk ni. Tak payah. Yang jantan tu main sini. Takut dia tempat kat sini ya. I pun takut ni. Ayam, you tengok ayam. Masya Allah ya. Ayah. Ambil tunggu ambil. Ya Allah. Sekejap ni. Aku menyesal ikut cakap bini aku pergi tempat ni. Padahal tadi tengok tempat ini dulu. Dia orang boleh main lagi dalam ni. Awak senang pendek. Betul juga ada orang tinggal dalam ni. Tak logik kan? Cakap pun tak boleh berbisik, berdengung sampai ke depan. La 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 la. You go first. Taman Daddy. Ni kena tunduk. Habis. Pulat. Cik dah boleh pulat. Ayam, tak lepas. Ayah. Lepas. Okay. Alamak, dia tak lepas lah Daddy. Dekat teman Daddy. Boleh tak? Okay. Bismillah Mi, gerak Mi. Lagi lama Daddy gagal. Cepat. Kaki dah nak climb. Nampak? Geraklah, sumpah. Weh, tangga. Aduh. Mi. Mi, keluar. Apa semua melanggar kepala dia ni? Aduh. Turun lagi ke? Ya. Dah terus. Cik tempat yang ada main. Tak ada, kita turun ni. Jangan panik ni. Dia Jangan boleh. panik. Dia boleh. Jangan panik, sempit. Ni kat mana dah? Okey tak ayah? Mana tunjuk? Daddy. Jalan menaik. Dah naik dah. Tinggal sikit lagi. Daddy. Kalau Daddy panik nak cuba guna cara bawa Nutella. Saya ada bawa Nutella. Makanan tak mandi. Daddy, nanti ada naik. Dia berengku. Sekejap. Kaki keren. Baik bawa dia pula. Sangat bengkok. Kasih bangun cik. Lepas tak? Sikit lagi. Sikit lagi. Ya, sikit lagi. Mana kepala you? Yang hati-hati kepala. Weh, berpeluh ketiak. Bukan ketiak lagi, satu badan. Daddy. Apa dia punya toilet? Mana kamu naik? Cantik. Dah jangan Kursi dulu. Jangan Sini ada kursi. Sini ada kursi. Dah, duduk sini. Dah. Sini ada Daddy. Dia panik tak? Ni Capai. cepat. Ni dah kat mana ni? Winery. Tak sesuai. Untuk umur 36. 40 okey
Kalau orang tua boleh lah, dia lebih tunduk kan. Isha. Saya kalau sujud okey. Kalau orang buat jam ni. A few moments later. Ni living room dia. Ada living room tu. Cek jap. Lagi cek. Besar? Besar. Ada tempat pembakaran. Oh lah, living room. Ni ada tulis living room. Living room kita boleh berdiri tegak untuk saya. Baby, kita dah. Hai, tunggu. Jangan nak atas. Jangan nak. Ni apa pula? Oh, kita tak payah masuk lah. Penat lah. Lagi. Sikit lagi. Aduh, tak penat ke kabit tu? Ni bilik anak. Penat ni. Oh, 18 bilik dalam ni. Oh my god. Oh, cantik ah. Banyak lubang. Banyak bilik dia orang. Tu kat atas. Cepat ni. Okey. Atas dah tegak kepala. Allah. Tu, mata tu belah. Alamak. Ni alamak. Underground city macam ni. Ni. Allah. Penat. Ni ada dua belah ni dia suruh. Mi dia suruh dua belah. Di kitchen eh. Oh, kitchen yang besar eh. Kabinet dia tak tahu kan. Oh, penat. 20. Oh, banyak bilik dia. Ada hati 18 tingkat. Cukup eh. Ini pun tingkat-tingkat kan ni? Tingkat berbaloi. Tak tahu apa tingkat kalau kena jalan itik je tadi. Marah benar dia ni. Allah. Saya nak ambil untuk you sebenarnya tadi. Ayah maksud tu. Jadi kimi yang cair. Kalau saya boleh agak benda ni macam ni je. Cik. Jangan menyusahkan saya. Yang itu dong. Aduh. Lebih baik I angkat dia terus. Jangan keluar. Awak nak jalan pusing-pusing lah dulu. I keluar dulu sekejap lagi. Pusing-pusing dalam lagi. Mana tahu. Dia kalau nak keluar bukan dekat dia tempat masuk dia kat tempat cikis. So kita kena cek sama-sama. Dia tak boleh naik atas bumbung sekali, tak ada. Sekarang kita dah selesai Ni kalau orang nak tahu lah sejarah dia ni orang Batu. Ada tahu tak cerita kartun yang pakai warna oranye? Tahu. Potong-potong. Sekarang dulu. Itu lah. Itulah orang Dah. Batu. Come on, Didi. Come on, Daddy. Pergi buat ada rescue datang ambil tak? Daddy, you kan orang gua. Sorry. Didi kena biar aku pergi ni. Mana Jadi diri? kan Didi. itu tanda turun bawah lagi ke? Apa tanda Ni benda? dah keluar ni. Wanita dah keluar. How you know? Merah tadi dia cakap merah yang free. Hitam dah tak jangan keluar. Oh, dia ada habak dah. Sini. Cepat. Tadi menurut ni nak naik pula. Tak jangan. Coba ada satu yang paling susah. Ui. Masya Allah. Sini. Nanti ada jambatan kecil tau. Sekejap kakak nak cek kat atas. Pergi cek dulu. Daddy jalan dulu. Pergi cek dia dengan Umi. Isha pergi cek dengan Umi. Pergi cek dengan Umi teman Umi. Nanti ada jambatan kecil. Ada lagi ya? Tu, ada bilik. Oh, tak payahlah bilik. Penat. Umi pun dah tua dah ni. Gua ada ni. Sama-sama. Macam tak lepas Tapi senang lah, pendek. Ni dah stone door. Ni stone door. Sini stone door. Sini stone door. Okay. Sekarang ni dah memang penat. Sekarang ni memang penat. Allahu Akbar. Ya, ada orang ke sana? Ni jalan mana? Ikut dia, sesat.
tadi Tapi kenapa? Ini. Jadi Daddy ikut penunjuk lah. Weh, kau ada ni. Dia orang pertama dah. Okay, you go first. I got the bike. Allah. Sorry. Jangan dekat-dekat. Dah sampai dah. A few minutes later. Thank you. Pomegranate mix orange. Thank you, brother. Soon after. Brother, assist me. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 250? Yes. This cup? 300? Yes. RM30. How much? 1,500. 1,500. That is wool. Wool. Pungan pomegranate ngam. 6. Comel-comel beg dia. Ni alas meja Sama je? Macam makan coklat je ah. Oh, makan-makan. Kenapa minyak yang mana? How much? Mak, 500 lira, 300 lira, 150 lira. 150. Yeah, 500, 300, 150. Wui, kakak ni ada lampu-lampu tidur lagi cantik, Kak. Ni ada satu. Kita tengok macam mana itu kaca nak bawa balik. Itulah. Lawanya. Oh, ni flash magnet 30. Oh, dia pasal tadi 10. Lawa. Tak dalam bilik juga. Ni yang 10 lira ni. Magnet 10 lira. Tengok colour dia lawa betul. Satu apa RM8? Hak ni 50. Arah minum kopi sekejap. Oh, belakang tu ada gunung yang ais tu. Masya Allah, sejuk lah. Kat sini tak tahu berapa dah suhu dia, sejuk lah. Oh yo, Daddy minum Turkish coffee. Ada air hot chocolate. So how? Tunggu tak, ada tak? Daddy order air masak sejuk, Daddy. Masya Allah. Okey Ada lah. hot chocolate lah. Ada hot chocolate 100. Kopi biasa baik. Hot chocolate. Baik teruk. Baik teruk. Daddy nak hot chocolate? Ada ke? Ada ke? Boleh apa? Cicak latte. Tapi hot chocolate 150. Cicak cikolate. Hot chocolate. Latte. Cicak. Ya, one. Jelah dulu. Nak rasa kopi? No. Dia tak ada gula. Ish, tak boleh telan lah. Jadi kenapa dia ambil air sejuk? Kau lah. Tak ada, dia bagi lah. Air sejuk anggur Kalau dia order air anggur, kita letak batang, Sedap. kita Kalau tak letak gula, dalam hilang lah sejuk, spike dia. habis ambil makan. Dia satu shot ni, I sengam untuk sampai malam. Mana air? Minum kopi dengan Daddy. Abrada pum lah. Tu je ke? Tak. Oh, sedap. Nak sita. Ada 2 cup. Tiup-tiup dulu.
Buang habuk depan ni. Ni. Abi pergi minta cup kat dia. Dekat angan one cup. Ha? Nama pun kopi. Sedap. Tertidur pun Cah, cah, cah. Subhanallah. Cah tunggu untuk makan. Lepas tu baru tidur kat hotel. Restoran Malaysia ni memang dah jadi wajib kami setiap hari. Dah berapa kali repeat tapi tetap tak bosan. Rasa dia memang kena dengan tekak kami. Kita dapat makan nasi memang nikmat. Restoran Malaysia repeat. Dah kali kedua. Kali kedua. Sebab anak-anak boleh makan nasi sini je. Ya Allah ya Tuhan. Ayah mama makan Maggi dia orang ni geram aku tengok. Nanti balik bilik nak makan Maggi ke? Aduh ai. Patut order lah nasi. Orang kau komplain lebih tak makan. Jadi kami jalan-jalan di sekitar Kapadosia. Jom, Umi. Jom, come. Takut je Mia. Jom. Bismillah. Don't move. Stay. Siap. Ready. 2, 3. Luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Dia tutup lampu. Semua buatan tangan. Buatan tangan ya? Ya, ini dimapilas absorptulize anti satu jam shiny. Uish. Absorptulize. Yes, last technique in ceramic. Look at that. Wow. Pohon di depan, pohon keluarga. And other ayatul kursi, Fatiha, Ismail, lihat. No touch. The Fatiha, ayatul kursi. Masya-Allah. Yeah, everything is mihrab cahaya. Masya-Allah. Like ini, mashallah. So nice. Good this one. Rasa macam nak satu je. Demam lagi saya. Rasa macam nak satu. Yeah, luar biasa. Luar biasa. Masya-Allah. Like this Kena Ismail beli banyak-banyak over there. tiba. Masya-Allah. Thank you brother. Yeah. Kena minta kurang lah kalau ni nak If beli. you want to buy something, we have between some.